Telah dijelaskan oleh Tok Guru Pondok. Seorang Tok Guru Pondok ni tuan-tuan, anak murid ramai. Dia berasa hebat dah dia. Sebab apa bila semaya subuh tuan-tuan ngatik cuba bayar ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suasana hening pulak pagi dina hari bayar ke lah. Kumpulan sogo tu padu. Oh, memang nangis. Syekh, semangat nak ya. Dia kata alhamdulillah, dia kata anak-anak murid dia maya subuh pagi dengan zikir sedemikian rupa. Dia nak teh ilmu dia ambil syaiqah burung lebar, burung tiung, dia ajar. La ilaha illallah. Sehingga burung tiung tu boleh fikir juga. Boleh ngatik juga. Bila aja burung tiup tu bunyi aja orang ngatik waktu subuh anak murid dia tepung dia mari hinggap. Mati ratik. Oh, Tok Guru berasa syukur yang amat sangat. Apa? Burung yang tidak ada akal ini aku boleh hajar menyebut la ilaha illallah. Ini kan anak murid aku yang ada akal. Allah Ta'ala nak tunjuk tak gitu, tak gitu, tak gitu, tak gitu. Bila burung tu diterkam oleh kucing, pun kena, burung tu nak mampu, tak tubik la ilaha illallah. Yang tubiknya ialah suara asal burung. Rabah berleping Tok Guru. Cerita pendeknya, anak murid pun tutup air lauk apa sedar. Anak murid tanya, apa Tok Guru jadi gini? Menangis Tok Guru. Dia kata, aku takut popokmu ni, dia kata termasuk kita lah semua. Takut dekat nak mati jadi serupa burung tu. Duk main la ilaha illallah, la ilallah. Pun dekat nak mati tu bik buruk suara asal. Hak ni yang aku takut. Kita gitu juga tuan-tuan. Kak mati juga. Allah la illallah. Isa tak hari. Nak ngatik kan ramah penuh kita siapa tu kan nak jadi syekh tu kan. Ai jauh buat dia. Selakir tik meh. Selakir lah kata tik meh. Selakir lah kata lah nak gitu. Hormat dia. Dia duduk di beranda tu je pasal makan cepat kat situ. Oh naik. Padahal semaya Isya di masjid ni masuk waktu pun semaya tu. Tu imam pun tak wirid.